Salam Sabtu. So hari ni ada dekat Lebuh Light Padang Kota Pulau Pinang. Astaka pun dah siap dah guys. Jadi Astaka Kota Selera. Okey. Okey, kali ni batu-batu merah. Mungkin nak sama serasi kot dengan apa bangunan lama sebelah ni. Tempat bersejarah juga. Batu warna merah guys. Astaka Kota Selera berwajah baru identiti apa? Batu mata merah kan. Basuh tangan pun ada. Apa pun ambil patah. Ya, queue juga lah. Oh lama. Senang lah. Nak beratur ke meja pun banyak. Lebih selesa lah pada dulu. Tak pasti pokok-pokok. Macam ni lah beli dia kan. Okay, kali ni ambil patah. Yang besar RM9, yang kecil RM7. Sotong asin tambah lagi RM2 guys. Okay guys, yang ni standard punya. Standard punya. Dia punya lebih lah. Lebih ada sotong. So kalau lebih tu RM9. Kalau sotong so jadi 11 lah. Kita tengok dalam ni ada apa. Ada isi sotong. Ada sambal dia. Sotong sambal. Banyak tu isi sotong. Ni lebih. Dalam ni ada tauhu. Ada ubi sikit. So terasa lah. Rasa macam ni. Nampak je merah-merah macam pedas. Tapi tak pedas lah. Dia pedas-pedas manis. Pedas-pedas manis guys. Memang ada rasa sotong. Buat hati lah. Tak selesa tambah kuah sotong. Mi dia mi halus lah. Lembut. Makan pun rasa kurang berminyak. Sedap ke. Ada ubi ni menambah lagi lah rasa dia punya apa, lemak dan manis. Ini RM11 lah berbaloi ya kan. Ni banyak. Sotong pun sedap. Rasa pati sotong pun memang rasa. Betul-betul rasa nikmat mi sotong lah kan. Ok guys, sampai sini saja video ada pasal mi sotong. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Dan kau Assalamualaikum.